Junior Hello. Aina. Saya dapat mesej cabutan bertuah ni. Saya memenangi RM500 sebab minggu lepas saya ada buat pembelian online. Saya beli sebuah kereta. Tapi yang peliknya, dia mintain alamat email dan juga salinan kad kredit depan belakang. Apa perlu saya buat? Betul ke? RM500 sangatlah tak berbaloi. Awak betul ke dengan dia minta lagi salinan kad kredit? Nanti awak kena tipu macam mana? Jadi sekarang, apa perlu saya buat, Aina? Awak kena biarkan je, awak abaikan saja. Sebab kalau awak ikut je apa yang dicakap ni, nanti duit dalam akaun awak hilang. Sama ada akaun awak pun dia boleh access. So saya sarankan awak jangan balas apa-apa pun, dia je. Okey, jomlah Aina, kita pergi ke barang je. Jom. Hello? Siapa ni? Mana anak aku? Hello? Hello? Aku dengan anak kau sekarang. Kalau kau nak anak kau, bagi aku RM20,000. Kalau kau tak bagi aku RM20,000 dalam masa 24 jam, anak kau akan jangan libatkan polis dan kau kena bagi duit tu dalam masa 24 jam. Hello, Cik. Saya dapat panggilan yang mencurigakan. Dia minta pampasan kat saya. Dia kata anak saya kena culik. Hello, ini Puan Puteri binti Muhammad ke? Ya, saya polis tadi. Jangan risau Puan, saya dapat menjumpai anak Puan dekat sekolah dia. Ya, harap Puan jangan percaya perkara-perkara yang seperti tadi. Benda boleh makan diri Puan sendiri. Lebih baik Puan call polis dulu. Kalau Puan terus lanjutkan dengan perkara tadi, Puan akan rugi.